Kau dengar betul-betul sekarang. Kalau kau rasa belajar ni menyusahkan hidup kau, kalau kau rasa SPM ni beban, kalau kau rasa ponting, main phone, tidur kelas tu lebih sedap, berhenti belajar. Ya, berhenti terus. Sebab dunia ni memang perlukan orang yang sanggup jadi hamba. Hamba masa, hamba gaji, hamba arahan orang lain sepanjang hidup. Weh, kau dengar sini baik-baik. Aku dah penat tengok kau main-main. Gelak sana sini macam SPM tu tak wujud. Kau ingat dunia ni adil ke? Kau ingat kalau kau malas, keajaiban nak datang jatuh dari langit? Bangunlah. Berhenti jadi hamba kepada kemalasan kau sendiri. Aku nak kau faham satu benda. Belajar ni bukan untuk cikgu, bukan untuk sekolah, bukan untuk sijil yang kau bingkaikan atas dinding. Belajar ni untuk kau tak dipijak orang bila kau dewasa nanti. Kau ingat ibu bapa kau kerja siang malam tu sebab mereka suka penat. Ayah kau balik rumah badan bau peluh, tangan kasar. Mak kau bangun pagi, tidur lambat, ulang benda sama hari-hari. Mereka bukan bodoh, mereka cuma tak ada peluang macam kau. Dan kau pula yang ada peluang ni, kau buang sebab malas. Kau ingat hidup akan kesian dekat kau ke? Dunia tak peduli kau penat belajar ke tak. Dunia cuma peduli apa nilai kau. SPM ni bukan penentu segalanya, tapi SPM ni penapis. Penapis orang yang sanggup lawan diri sendiri dengan orang yang bagi alasan. Cikgu kau marah bukan sebab dia benci kau. Dia marah sebab dia nampak potensi yang kau sendiri malas nak ambil. Kalau kau gagal sekarang, jangan salahkan sistem. Salahkan diri kau yang pilih senang hari ini dan susah seumur hidup. Kau tahu tak apa yang paling aku menyampah? Bila aku tengok kau bagi alasan aku tak pandai, aku tak minat belajar. Habis tu, kau minat apa? Minat jadi hamba orang lain bila dah besar nanti. Cuba kau balik rumah hari ini. Tengok muka mak kau, tengok muka ayah kau. Kau tengok tangan ayah kau yang kasar tu cari rezeki sebab nak kau ada masa depan. Kau rasa dia penat tak? Dia penat gila, tapi dia tak pernah merungut macam kau. Cikgu kau kat sekolah berhabis suara nak bagi kau faham, kau boleh pula tidur kat belakang. Kau rasa kau hebat sangat ke boleh buat macam tu? Kau sebenarnya tengah khianat kepercayaan orang yang sayang kau. Kau bayangkan hari keputusan keluar nanti, mak kau nangis sebab dia kecewa, bukan sebab dia bangga. Sanggup kau buat macam tu? Sanggup? Masa tengah berjalan, kawan-kawan lain tengah pulun, kau masih lagi nak scroll TikTok sampai subuh? Berhenti jadi penakut. Belajar ni memang pahit, tapi lagi pahit bila kau kena tunduk kat orang lain sebab kau tak ada ilmu. Aku cakap ni sebab aku tak nak tengok kau menyesal bila umur kau 30 nanti dan kau bising dalam hati. Kalaulah aku serius sikit dulu. Kau belum terlambat, tapi masa kau tak akan tunggu. Bangun, buka buku, paksa diri. Buktikan kau bukan dilahirkan untuk jadi hamba. SPM ni medan kau. Lawan sekarang. Aku cakap macam ni sebab aku kawan kau. Aku tak nak tengok kau menyesal bila dah terlambat. Kau ada otak, kau ada tenaga. Gunakan. Tak payah tunggu esok. Mulakan sekarang. Buktikan kat mak ayah kau. Buktikan kat cikgu kau yang kau bukan sampah. Kau boleh buat kalau kau berhenti jadi malas. Jangan kecewakan mereka lagi.